Hari ini saya akan memberitahu anda bersuat tentang penyakit yang sangat biasa yang boleh membahayakan nyawa, dan jika tidak dirawat dengan secukupnya akan menyebabkan kecacatan neurologi yang ketara kepada pesakit. Ini adalah stroke otak atau stroke cerebrum. Dan dalam bahasa sehari-hari kita akan menggunakan perkataan lakwa. Pada permulaan apakah itu stroke otak? Stroke otak adalah permulaan. Tiba-tiba penurunan bekalan darah atau permulaan tiba-tiba pendarahan dalam otak yang menyebabkan kelumpuhan pada satu bahagian badan. Dengan kemajuan terkini dalam bidang stroke, kita telah melangkah jauh dalam rawatan stroke iskemik akut. Dan seperti yang selalu saya katakan, masa adalah otak. Dan rawatan yang ditangguhkan adalah rawatan yang dinafikan. Jadi penyakit ini mempunyai sebarang gejala yang terdiri daripada penyimpangan muka ke satu sisi, kelemahan pada satu bahagian badan, bercap yang tidak jelas, kesukaran berjalan. Anda harus segera mendapatkan bantuan perubatan. Kerana ini mungkin merupakan titik permulaan stroke cerebrum. Jika anda sampai ke pusat yang lengkap dengan peralatan untuk memberikan rawatan bagi stroke akut, kami mempunyai terapi yang dipanggil terapi trombotik, iaitu terapi melarutkan darah yang boleh diberikan bukan sehingga 4.5 jam, tetapi kini kami boleh memberikannya sehingga 24 jam. Kami di Hospital Indraprastha Polar di New Delhi sepenuhnya bersedia dari kecemasan hingga kuat untuk memberikan penjagaan stroke bertaraf dunia. Bahagian kedua ceramah saya yang ingin saya sampaikan adalah pencegahan stroke. Apa yang saya ingin faham ialah stroke boleh dirawat, dan stroke boleh dicegah. Apakah faktor risiko yang boleh diubah suai untuk stroke? Diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia, gaya hidup tidak aktif. Dan jika mana menjaga faktor-faktor ini, anda boleh mencegah stroke dalam 70 hingga 80% pesakit. Jadi sila pahami, stroke adalah kecemasan, ia boleh dicegah dan ia boleh dirawat.